Kita kahwin ada dua benda wajib. Pertama namanya mas kahwin. Kedua namanya nafkah. Bila wajib mas kahwin? Lepas akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah nikah, wajib mas kahwin. Kalau sebut 1,000, wajib 1,000. Kalau sebut 1 juta, wajib 1 juta. Bila pula wajib nafkah? Bila isteri kita dibawa ke rumah kita. Hari ni kahwin, minggu depan baru datang ke rumah kita. Maka seminggu ni kita belum wajib nafkah. Kerana time wajib nafkah tamkin dia panggil, iaitu setelah dihantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Sama ada rumah saudara laki-laki, rumah sewa, hotel dan sebagainya, dihantar pengantin lelaki perempuan kepada lelaki, maka start wajib bayar nafkah. Apakah nafkah yang wajib? 3 perkara. Pertama, makan minum isteri. Kedua, pakaian isteri. Ketiga, tempat tinggal. Sama ada tempat tinggal itu hotel, rumah sewa, homestay, buat sendiri atau banner sendiri, tak ada peduli. Janji rumah itu cukup didiami oleh seorang perempuan yang bergelar isteri. Dalam 3 perkara ni, makan minum, tempat tinggal, pakaian, seseng pun isteri tak wajib keluar. Semua wajib duit suami. Lepas tu kalau di Terengganu nak isteri yang kedua, poligami. Borang pejabat agama dia nak borang gaji tu 9,000. Kalau kopra tak sangat. Tak dapat 9,000 tu. Okey. Kenapa? Kerana ramai orang kahwin 2 tak beri nafkah. Nampak? Maka Mahkamah Syariah pun buat satu hukuman, satu ketetapan, jangan main-main. Mesti kurang-kurangnya gajinya begini. Betul tak? Kerana wajibitas kita ramai suami kahwin, bukan kata poligami, seorang hanya bini, dia abaikan nafkah. Walaupun gaji suami itu kecil, wajib juga dia yang bayar. Jangan main-main. Isteri 800,000 sebulan, kontraktor kelas A buat stadium. Laki 800 je sebulan, timbalan JPKK. Lagi wajib juga suami tadi sediakan 3 perkara tadi kepada bini dia sampai mati. Jangan main-main, kan? Tetapi bila isteri dia kata, saya halalkan nafkah kerana abang gaji pun ciput-ciput je, tak bayar-bayar ke saya, gaji saya dah banyak dah, barulah halal, tak beri duit. Faham tak lagi?